nak masuk kilometer ketiga dah, tapi still rasa okey tau, rasa comfort je. Sebab dia punya cushion dia fokus pada cushion yang lembut dan lembik. Bila korang berlari tu, korang dapat rasa dia punya kelembutan dan dapat rasa dia punya stability juga. Hari ni aku pakai kasut V-Auto Max 3.0 ataupun V-Auto Max Ace. Kasut ni dia fokus pada cushion tau. Dia sangat sesuai untuk abang-abang, kakak yang badan agak besar sikit, plus size. Cari kasut yang fokus pada cushion. Tapi kelebihan kasut ni korang boleh buat dua. Nak buat brisk walk boleh, korang nak buat slow jogging pun boleh. Sebab dia ada stability juga. Dekat bahagian tengah dia ada TPU plate. Korang dapat cushioning yang lembut dan dapat juga stability. Untuk korang yang tengah cari kasut yang sakit dekat lutut, dekat keting, cari kasut yang fokus pada cushion, lembut, squishy, korang boleh check jenama ni. Korang boleh check kasut ni V-Auto Max 3.0. Link dia dekat bawah. Harga tengah murah. Korang check sekarang. Assalamualaikum.